Aduh, geng. Lagi ambil ubat dah. Macam seronok pakai benda ni. Kita cuba. Aku tak tahu macam mana view dia. Aku baru nak try pakai. Tapi aku harap okey. So, kita try. Pasti orang macam pelik aku pakai benda ni. Dashcam. Oh ya. So kalau korang tertanya apa nak pergi mana, aku nak pergi ambil ubat. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak, sebab punya exhaust aku ni kuat juga. Kalau angin aku letak mic dalam, apa mic dalam. Mic dalam. Sekejap, apa kata aku stop tengok dulu kan, baru tahu dia okey ke tak. So we are back. Aku rasa aku tak tahu nak borak apa tu. For real. Sebab aku tak tahu nak borak apa. Aduh, okay, ni first time lah. Actually aku baru beli benda ni. Handle lah. Apa benda nama dia ni? Phone holder ni. So aku macam nak try lah. Is it good or not? Macam berbaloi ke tak? Okay, sekarang kita boleh lintas. Actually aku nak cerita satu benda tau. Tadi, waktu pagi tadi aku pergi bank. Lepas tu, anak cik ni, aku geram je. Kau tahu sebab apa? Aku tak tahu lah cakap macam mana tu. Sebab makcik tu, anak dia bawa 2 orang anak. Okey lah, bawa anak tu tak ada any masalah. Salahnya, anak dia tu macam like, you know, tak hormat tempat. Which is bank tau. Bank, sebab tadi aku datang sebab nak tukar duit raya. Dia tukar duit raya. Ramai tau orang tukar duit raya, bukan seorang je. So macam, faham tak? Orang tengah ramai-ramai, dah serabut. Lepas tu kau faham lah, kerja bank lagi serabut pekerja dia. Lepas tu makcik ni 24 jam dengan phone baik. Aku macam, cik tengoklah anak makcik ni, anak dia bising tu. Kau tahu sampai guard tu yang sendiri tegur anak dia, mak dia macam tak kisah je. So aku macam, apa benda siapa makcik ni? Memang literally phone dia, weh rapat tu, memang literally phone dia melekat lah. Aku macam, makcik, anak makcik ni tengah buat bising, makcik boleh santai dengan phone makcik. Sebab tak lah, aku rasa bawa anak tu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya bila korang tak jaga anak korang. Macam korang dah decide untuk bawa anak korang, jagalah. Like, betul-betul basic kot. Kalau korang setuju dengan aku, cakap setuju. Actually aku malu sebenarnya. Aku first time buat video like letak dekat dada macam ni. Aku harap tak ada orang judge lah. Kalau ada orang judge, tak jawab apa lah. Okay. Aduh, sebenarnya aku nak ambil ubat pagi tadi, tapi sebab ada hal lain, so kena pergi bank dulu. So aku nak korang layan exhaust aku je lah. Tapi best lah. Pengalaman. Brother, tapi kalau nak ikutkan, hari ni hari yang penat juga lah. Sebab kau bayang, aku bersyukur lah sebab tadi abang aku yang, okay, aku cerita tadi abang aku yang beratur dulu daripada pukul 8.30 rasa. Okay, aku tak tahu nak bawa motor yang tu. So lepas tu abang aku 8.30, memang kira lama lah. 8.30 sampai 9.30 aku datang. Lepas tu aku sok dengan abang aku lah. Actually abang okay, settle. Kipas ni bergerak siut. Okay, lepas tu abang ni pula. Lepas tu abang aku swap dengan aku, sebab abang aku nak kerja pukul 12. Sebab literally nak ikutkan nombor giliran aku, nombor giliran abang aku 80 lebih tu, 60 lebih lah, 60 lebih nak ke 80. Tu macam memang timing dia memang akan pukul 12 macam tu lah. So abang aku kerja pukul 12. So aku swap lah. Patutnya aku ambil ubat ni pagi tadi. So macam tu lah cerita dia. Okay. Ya, lambat pula lori. Menyesal lah aku tak potong tadi. Okay geng, jangan belajar daripada aku cara aku ni salah kan. Tapi tak apa. Oh shit. Oh anjing. Kau rasa boleh aku pakai depan?
Sebab ambil ubat ke depan. Kejap je ambil ubat. Terima kasih. Okey dah, jom balik. Sebab aku janji dengan member aku ni, kalau aku lambat, aku ni tak suka buang masa. Bukan buang masa, aku tak suka. Aku dah janji orang muat ni. Okay, boleh. Nak lu jalan jalan tadi ke jalan? Aku rasa jalan tadi lah, jalan kanan jauh tu. Aku lu jalan tadi balik aku ingat lalu sana kanan. Tapi alah, jauh. Okay, actually aku nak test je pakai apa benda lah ni. Aku nak test dia pakai handle pula. Aku nak test dia pakai apa benda nama benda ni, aku lupa tu. Boleh lu kan nak? Bahaya tu, tak payah. Ni pakai holder ni sebab baru beli kan. So alang-alang tu takkan aku nak buat video yang tak bercakap kan. So bercakap lah juga. Woof. Jangan gigit aku. Okay. Oi, makcik ni steady lah. Ni kalau aku fail, malu saya makcik. Oh wah lubang. Oi, aku rasa jap. Bahaya. Aduh. Aku pergi belakang. Oh, tak negeri korang ada lah gonggol macam ni lah. Aku rasa sekaput gonggol macam ni. Rosakkan sok aku. Wait, jap. Aku silap. Korang jangan tiru cara ni bahaya. Aduh, aku silap. Makcik ni pula bawa slow. Tak boleh. Sayangi nyawa anda. Tak apa. Yang penting selamat. Kalau aku potong kiri bahaya tak? Dah cuba tak tahu kan? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, that's no miss. Ni kiri, belok kiri jika tiada kenderaan korang jangan ingat aku langgar traffic light pula. Tak, aku dah cuba berhati-hati yang sebolehnya. Okay. By the way, kalau korang nak rasa mana nak pergi tu? Dah. So kalau korang rasa menarik kan, so aku ingat nanti nak beli Insta360 tu, nak kacak sini kan. Aku nak buat video travel. Aku saja jalan juga. Tak ada jalan selalu. Masa aku ada juga. So kira macam kalau ada konten tu okey lah. So korang boleh tengok tadi. Dan aku boleh buat ni lah, breakdown berapa bajet kalau tak nak ada bajet ke, macam tu lah. So aku nak sampai rumah. So terima kasih. Thanks for watching. And boleh komen lah apa-apa korang nak komen. Aku nak dapat engagement dulu ni. Support saya dapat 1000 subscriber please. Allah Akbar. Okay, bye. Mana kamera? Oh ni.